Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ke Politeknik Kota Kinabalu. Tahniah dan selamat datang kepada pelajar baharu sesi 2 2025-2026 ke Politeknik Kota Kinabalu. Semoga anda dapat memanfaatkan peluang menimba ilmu, membina kemahiran serta meningkatkan sasiah diri sepanjang tempoh pengajian di PKK. Selamat menempuh alam pengajian baru dan selamat maju jaya. Selamat datang kepada pelajar baharu sesi 2 2025-2026. Percayalah pada diri anda sendiri kerana anda lah yang terpilih, dan tahniah anda terpilih untuk menjadi salah seorang pelajar Politeknik Kota Kinabalu kerana anda lah yang berani bermimpi. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam PKK Cemerlang. Baiklah, saya yang di-Pertua Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar dan Wakil Pemimpin Mahasiswa ingin mengucapkan selamat datang ke Politeknik Kota Kinabalu. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pelajar-pelajar baharu. Ambillah peluang sebanyak mungkin untuk membina keyakinan diri dan pengalaman di Politeknik. Harapan kami sebagai pemimpin mahasiswa, semoga MTS sesi kali ini berjalan dengan lancar. Selamat maju jaya dan salam hormat. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang dan syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua pelajar baru Politeknik Kota Kinabalu bagi sesi 2 2025-2026. Semoga anda menjadi pelajar yang berilmu, berakhlak dan berdaya saing. Rebutlah semua peluang yang ada. Semoga kejayaan sentiasa mengiringi perjalanan anda di sini. Selamat maju jaya dan teruskanlah bermimpi kerana mimpi pasti jadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Sabah Maju Jaya dan salam PKK Cemerlang. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua bakal pelajar Politeknik Kota Kinabalu bagi sesi 2 2025-2026. Anda akan datang untuk mendaftar ke PKK pada 4 Januari 2026. So, saya mengharapkan anda semua bersedia dari segi fizikal dan mental untuk menjalani kehidupan di kampus Politeknik Kota Kinabalu bagi menggenggam segulung diploma dalam bidang TVET. Selamat datang dan tahniah buat semua. Selamat datang kepada pelajar baru PKK sesi 2 2005-2026. Selamat datang ke PKK. Semoga menggunakan sepenuhnya peluang yang diberikan dan grade on time. Hai semua, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada semua pelajar baru Politeknik Kota Kinabalu. Dengan ini juga kami ingin mengucapkan semoga berjaya dalam pelajaran anda. Enjoy your studies. Bye-bye. Selamat datang kepada semua pelajar baru ke Politeknik Kota Kinabalu. Semoga anda semua dapat menimba ilmu di sini dan mencapai kejayaan sepanjang pengajian di Politeknik Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari UPSI mengucapkan selamat datang kepada pelajar baru Politeknik Kota Kinabalu sesi 2 2005-2026. Tahniah dan syabas kepada anda semua yang telah menjadi warga Politeknik Kota Kinabalu. Jadi kami dari UPSI mengucapkan dan mengalu-alukan kedatangan anda semua. Salam perjuangan daripada kami untuk anda semua. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini adalah pendaftaran pelajar baharu bagi sesi 2 2025-2026 seramai 375 yang akan hadir untuk melapor diri pada sesi ini. Kami mengucapkan selamat datang ke PKK. Mudah-mudahan anak-anak ini akan terus sukses hingga majlis convocation yang akan datang. Kami doakan ibu bapa karena memberi sokongan yang padu kepada anak-anak supaya anak ini dapat belajar dengan baik di Politeknik Kota Kinabalu, dan semestinya TVET adalah untuk semua. Sekian, terima kasih. Kami pemimpin mahasiswa Politeknik Kota Kinabalu ingin mengucapkan